bila tuan dan puan membeli emas, pastikan dapat emas fizikal. Ini prinsip saya. Kalau tuan puan nak lihat ataupun nak ikut prinsip saya, cara saya, beli emas, dapat emas fizikal. Terserah kepada tuan dan puan apa tujuan kita beli emas. Ada orang simpan emas untuk tujuan simpanan. Ada orang beli emas untuk tujuan hiasan. Macam saya beli emas, saya simpan emas, saya beli emas untuk tujuan simpanan. Untuk tujuan simpanan, saya beli dan saya dapatkan emas fizikal seperti ini. Ini contoh emas yang sesuai untuk kita simpan, iaitu emas 999.9. Di Public Gold kita ada pelbagai bentuk. Petang ini saya nak tunjukkan dua bentuk. Ada dua bentuk di tangan saya. Yang ini di sebelah kanan ni, yang berbentuk bulat ini dina. Ini 5 dina tuan-puan. 5 dina beratnya 21.25 gram. Yang ini gold bar. Gold bar 5 gram. Emas ketulinan sama. Dari segi jenis dan ketulinan sama, cuma beratnya berbeza. Ini emas yang sesuai untuk kita simpan. Berapa lama nak simpan? 2 tahun dan ke atas.